Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035. Anak usia 6 tahun boleh masuk darjah 1. Peperiksaan wajib tahun 4 dan tingkatan 3 diperkenal. RPN 2026-2035 yang dilancarkan Datuk Seri Anwar Ibrahim di Putrajaya melibatkan dua kementerian iaitu Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Tinggi. Penstrukturan semula umur kemasukan murid menyaksikan prasekolah ditetapkan pada umur 5 tahun dan tahun 1 pada umur 6 tahun berkuat kuasa 2027 bergantung kepada kesediaan ibu bapa. Ini berita yang baru kami terima. Bermula tahun depan pendidikan prasekolah akan bermula pada usia 5 tahun, manakala tahun 1 pula bermula pada usia 6 tahun. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagaimanapun perubahan itu masih belum diwajibkan kepada ibu bapa bagi memberi ruang kepada pelbagai pihak bersedia kepada persekitaran baru pendidikan, khususnya warga pendidik. Mulai tahun ini pula mata pelajaran Perlembagaan Persekutuan dan Sejarah Malaysia diperkenal dan diwajibkan kepada pelajar tempatan di semua universiti awam dan swasta. Kedua-dua subjek itu akan diajar sepenuhnya dalam bahasa Melayu. Dalam pada itu, sekolah pelbagai aliran termasuk sekolah antarabangsa, sekolah agama rakyat serta sekolah persendirian dalam aliran sijil peperiksaan bersama UEC diwajibkan mengambil subjek bahasa Melayu dan sejarah dalam sijil pelajaran Malaysia SPM. Government has announced that Bahasa Malaysia and history papers will be compulsory for all students in Malaysia. Sistem pendidikan negara kita ini mestilah bertunjangkan kepada dasar pendidikan kebangsaan dan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utamanya. Kalau nak buat sistem pendidikan lain, kata Agong, fine, kau nak buat sila buat, tetapi mesti menjadikan bahasa Melayu itu sebagai pengantar utama, sebagai bahasa utama dan juga mestilah belajar sejarah negara kita ini. Baginda bertitah sekiranya kerajaan berhasrat memperkenalkan sistem pendidikan baharu, pelaksanaannya mestilah selari dengan dasar pendidikan kebangsaan serta menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa utama kerana kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan. Sultan Ibrahim bertitah sebarang cadangan untuk mengiktiraf atau melaksanakan sistem pendidikan lain juga mesti menerima bahasa Melayu dan sejarah Malaysia sebagai komponen teras dalam pembelajaran. Sehubungan itu, baginda menegaskan pihak yang tidak menerima kedudukan bahasa Melayu seharusnya menghormati realiti dan perlembagaan negara. Memang sangat-sangat luar biasa. Daulat tuanku, titah tuanku, kami semua junjung. Memang sepatutnya itulah yang kita tegakkan. Iaitulah sebarang apa dalam sistem pendidikan mana-mana pun mestilah mengutamakan bahasa kebangsaan, bahasa Melayu kita. Kerana ini Malaysia. Pelajar lepasan UEC, tapi syaratnya SPM bahasa Melayu kau lulus. Sekarang ni UEC ni masalahnya dia nak buat pengiktirafan. Tetapi dalam peraturan sekarang, bahasa Melayu dan sejarah Malaysia juga diwajibkan. Tetapi utamakan bahasa Melayu dan mereka wajib belajar sejarah Malaysia. But some Chinese vernacular secondary schools refused. Sekolah Cina ni terlalu bebas. Beliau bercakap bukan baru sekali ni, dah berbelas tahun tentang isu sekolah vernakular, sekolah satu aliran dan perpaduan nasional. Kesimpulannya, berkedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa utama dalam sistem pendidikan bukan isu perkauman atau nostalgia sejarah. Berteraskan Melayu. Sebab itu bahasa kebangsaan adalah bahasa Melayu. Tetapi bahasa Melayu mestilah dimartabatkan. Bagi memupuk semangat perpaduan serta jati diri serta keperluan memelihara perpaduan negara melalui pengukuhan pendidikan yang berteraskan dasar pendidikan kebangsaan di mana bahasa Melayu menjadi bahasa utama dalam dan termasuk juga pemahaman sejarah Malaysia. Bahasa Melayu sebagai bahasa utama dalam sistem pendidikan yang berperanan menyatukan pelajar daripada pelbagai latar belakang kaum. Dalam konteks persekolahan, nilai dan amalan perpaduan telah diperkenalkan. Dan sistem pendidikan kita sendiri hari ini seharusnya mengikut kepelbagaian kaum untuk memupuk semangat perpaduan negara. Oleh itu, komitmen politik yang tegas dan dasar pendidikan yang konsisten amat diperlukan bagi memastikan bahasa Melayu terus menjadi wahana ilmu. Serta membina identiti bersama. Untuk membentuk jati diri anak bangsa.